Cepat Aisyah. Lepas tu stocking. Tu je. Aku lepas tu dah tak ada. Ada. Ini ada dekat sini. Tukar bos. Kai api. Awak tak apa. Apa ini? Macam nak kita pilih dengan siapa? Dengan Titi ataupun apa kan? Katau London lah. Katau. Oh. Sebab kita itu kita naik bas. Baik kawan-kawan pink. 40 minit. Abang tadi. J4 kan? J4. Ha. Bang tu tadi dia macam serius lah. Dia umi. Ni. Okay bang, dah. Daripada tadi delay nak tengok sekarang dia delay apa pula. Kita tengok Langkawi. Mana Langkawi? Belakang dia pangkal 6, lepas tu belakang 22. Mana? Ha ni. Ha, kau delay 2020. Tadi 19.55. Delay lagi. Yalah, cari makan dikit. Delay. Biasa cuaca tak cantik ke apa macam biasa lah. Kalau tak delay bukannya Asia lah kan. So jap. Tadi kan tak cerita sikit pengalaman lah. Dekat ujung track kanan atas tu dia ada bagi. Lepas tu cakap dengan orang tu nak naik bagi pergi J4. Lepas tu dia bincang-bincang dengan kawan dia. Okey lah. Punya tu pusing jauh. Mana patah balik sampai sini. Kat sini je punya. Tapi dia bagi juga naik. So sementara tunggu ni kita makan lagi lah. Tadi dah makan kat luar. Kita makan apa tadi? Burger King. Lepas tu untuk bawah ni kipas tu tinggal pula dekat kedai tu. Lepas tu patah balik pergi ambil. So dia orang patah balik. Dia orang tinggalkan. Lepas tu budak ni. Ni. Dia nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana? Ramai orang beratur kan. Ni dia orang beli roti lah banyak. Mesti nak balik Borneo tu. Banyak beli roti. Berbakul-bakul. Maksudnya seorang tu sebakul penuh lah. Macam tu. So yang beratur tu ramai berbakul-bakul lah. Bakul macam tu. Banyak. Tapi Seven-Eleven ni dia pandai. Dia letak banyak-banyak roti di bawah. Banyak barang banyak ke tu roti. Roti gardenia. Ada nampak sini. Sana. Ni sekolah. Ya. Ni. Kenapa misal siapa yang hantar tu? Eci. Habis tu apa yang ada? Tu Aisyah yang hantar. Okey. Setiap kali naik kapal terbang, dia buka pintu belakang ni. Aisyah! Ke kanan. Biasa satu pintu je kan, dia buka kan. Wah, pulang pun dia naik kapal terbang ni. Dia buka ke kanan. Aisyah, belum? Tu kereta. Ngam-ngam landing dekat Langkawi. Langkawi cuaca cantik walaupun tadi petang diorang kata sini cuaca hujan. So saya rasa first time ke dulu lah pernah landing sini kot. Ni second time lah kot. Sebab dah lama sangat. Yang akan first time lah. Saya tak ingat dah lama sangat kan. 10:30 kita dah sampai dekat sini. Hotel Best Star Resort.
Dia orang dah booking bilik ni. Dah masuk je. Mana ya? Kucing mana? Habis macam mana? 114 115. Oh, tak ada tangga lah. Okey, macam ni bilik dia. So, ya. Okey. Masuk-masuk pun dah sejuk. Aircon dia orang dah buka kan. So ada connecting door. Kita ambil 2 bilik. Buka sana. Basic lah hotel cantik. Ni apa? Dewan. Apa? So boleh masuk sini sebelah. Sama je. Tada. Okey lah. Oh, ni katil single 2. Yang ni double. Dah. Tu je. Oh, bilik ni lah bilik tadi. Tu yang buka nampak luar tadi. Tu pantai sana. Betul-betul tu pantai je sebenarnya. Yang bunyi dudam-dudam tadi kat sini. Ingat ada makanan ketika apa? Ni dia hotel dia. Apa ni, Best Star Resort dekat kawasan ni. Dia punya vibe dia macam kat Siam tu. Cantik. Memang first time lah menginap kat area sini. Puati lah. Langkawi ni memang cantik. Cuma orang kata Langkawi kan mahal kan. Kita tengok betul ke tak mahal. Mahal macam mana. Mahal sangat ke mahal sikit-sikit. Sekarang dah pukul 11 suku. Kita saja keluar-keluar ni ambil angin. Nak tengok suasana malam ni, vibe dia. Banyak lagi dia buka lagi. Banyak je hotel sini. Yang tu apa hotel tu? Inilah dia pantai senang. Jadi senang. Jadi senang. Cantik tempat ni. Ni macam sana je. Cantik. Tapi tak ramai orang lah. Tengok kosong lah. Banyak kedai tutup dah. Ni yang satu kedai buka. Yang sana tu pun tadi dia kata tutup. Dia suruh duduk sini. Ataupun belum weekend lagi, memang ramai orang.